Okay, Mr. Dude ada lagi soalan, cara nak keluarkan duit komisen selain daripada guna akaun bank. Sebab nombor telefon yang berdaftarkan TikTok ni dah tak aktif, dan bila kita tanya TikTok pun sebenarnya tak boleh tolong. Sebenarnya macam tu lah Mr. Dude, TikTok pun tak dapat nak verify adakah betul orang tu pengguna kepada nombor telefon tu sebelum ni. So bila tak ada cara nak verify, jadi tak boleh nak bagi akses lah, takut nanti orang lain ataupun scammer. So apa yang Mr. Dude boleh buat cuma ada dua benda saja. Yang pertama, Mr. Dude pergi balik dekat center, kemudian tanya nombor tu masih free ataupun dah ada orang guna. Kalau ada orang guna memang tak boleh buat lain, tapi kalau nombor tu masih lagi tak ada orang guna, boleh buat lain. Ataupun nombor tu masih lagi belum diproduce, maka kita boleh buat lain nombor tu. Tapi in case nombor tu dah pun diproduce, cumanya belum lagi dibeli, sekiranya nombor tu belum ada owner, sebab dia dah diproduce, dah dijual di pasaran, cuma belum lagi dibeli, so yang tu agak susah sikit lah. Kita dah tak boleh nak buat baru nombor tu. Dan lagi satu, kalau kita nak contact nombor tu pun, nak tanya owner dia pun, memang tak boleh. So apa kita kena buat? Kita kena tunggulah nombor tu sampai dia ada owner baru. Bila dah ada owner baru, kita cubalah contact owner baru tu, terangkan situasi, dan paling bagus beli teruslah nombor tu balik daripada owner baru tu, semata-mata untuk kita nak keluarkan balik komisen kita daripada TikTok ni. Tu pun kalau komisen kita banyak lah, baru berbaloi kan. Kalau ada setakat RM51 tu rasa macam tak berbaloi pula. Tapi kalau dah ada sampai beribu-ribu, better buat macam tu lah. Cari balik owner yang gunakan nombor tu sekarang ni, kau team lah dengan dia nak beli balik nombor tu, ataupun nak minta dia tolong je. Sebab kita perlukan nombor TAC tu je pun, untuk kita nak tukar kita punya nombor phone dekat TikTok. So bila kita dah ada nombor TAC tu, kita dah boleh lah tukar nombor phone kita dekat TikTok. So guys, untuk korang yang main TikTok ni, buat duit dengan TikTok, dua benda yang korang jangan sekali-kali hilang, iaitu email korang, jangan lupa password, dan nombor telefon. Dua benda yang sangat penting. Kalau korang hilang salah satu ni, risau korang tak boleh nak keluarkan balik duit korang, dan rugilah kan. So guys, kalau korang ada soalan lagi tentang TikTok Shop, komen kat sini.